mestilah dia tak takut ada dah lah follow. establish ke apa. Hello, we are what and what. Kita sama ada followers semua tu. Kita harap awak boleh. Tak ada tak? Boleh datang KL tak? Dia biadab Datang KL tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak ada duit punya. Engkau sendiri datang. Ada. Hotel. Engkau sendiri. Macam tu dia deal dengan you Betul. Teruk. Kalau I tahu biar I yang Budak deal lah. betul lah you. Tapi kepada anda penonton semua kalau nak tahu Puan Cukang datang daripada Singapura ke KL ni naik motor tau. Dah bawa motor. Sebab saya suka naik motor, naik kereta. Saya love driving, love riding. Sebab kita saya punya industri, kita punya industri kan, selalu nampak orang cakap dengan orang, banyak noise kan. Betul. So bila saya seorang saja dalam kereta, dalam helmet, macam me time lah. Sebab tu So peace sikit lah. Okay, Mr. Gurmit, kita bukan tadi kita ada cakap pasal nak cerita pasal besarnya Puan Cukang kan. Sebenarnya ketika sitcom Puan Cukang dimainkan di Malaysia, dia jadi macam salah satu sitcom favourite yang kita akan kumpul family. Betul.